Masalah leaking di lantai. Dan dalam masa yang sama, bila kita bawa jalan yang tak rata, ada bunyi keduk. Ada tak? Warna ACR 50 ada mengalami masalah lagu ni. Layan video ni bagi habis dan pastikan hilangkan button follow dulu sebelum nak tengok video dia bagi habis. Dan apa yang kita buat bila masalah leaking, common bila kereta dah berusia, kereta dah mileage dah tinggi, akan berlaku yang leaking di antara gearbox dan OIC flywheel. Dan apa yang kita buat? Apa nampak ni? Kita dah turun dari gearbox dia, kita dah cuci, kita dah ganti segala jenis oil seal yang berkaitan di gearbox, termasuk juga di bahagian oil seal flywheel yang dah siap marking nampak ni. Setiap kali hampa mai ke AYD, tak kisahlah tukar barang apa, memang kita akan finishing last dengan marking. Nampak tak? Dalam masa yang sama, drive shaft dah bermasalah, alang-alang dah berturun gearbox, turun engine lagu ni, kita settle semua A to Z. Dan macam mana keadaan ACR 50 tanpa enjin ataupun tanpa gearbox di body dia lagu ni. Dan kalau kata hampa yang ada masalah lagu ni, boleh cari kami di AYD Auto Service di Pulau Pinang. Dan kalau kata video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sebuah rujukan hampa dan tolong repost video ni agar kita dapat sebarkan kebaikan ni kepada insan-insan yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum layan.